Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke episod kedua Peribahasa Time bersama saya, Hafiz. Okey, hari ini kita akan tengok dua peribahasa. Satu peribahasa bahasa Melayu dan satu lagi peribahasa bahasa Arab yang mempunyai maksud yang lebih kurang sama. Okey, dalam siri ini kita bukan sahaja nak tengok tentang peribahasa tu, tapi kita nak tengok perbezaan antara budaya Melayu dan juga budaya bahasa Arab. Okey, let's go. Okey, peribahasa pertama. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Okey, peribahasa ni memang sangat famous, memang sangat terkenal, sebab memang kita selalu jumpa dalam kehidupan seharian dan juga dekat sekolah. Okey, peribahasa ni membawa maksud, walau sehebat atau sebijak mana seseorang tu melakukan sesebuah pekerjaan, pastinya dia akan melakukan kesilapan juga. Okey, dalam peribahasa bahasa Arab pula, ada satu peribahasa yang mempunyai maksud yang sama dengan peribahasa tadi, iaitu likulli jawadin kabwatun, yang membawa maksud setiap kuda yang tangkas itu pasti akan tersadung. Kedua-dua peribahasa bahasa Melayu dan juga Arab tadi, dia mempunyai maksud yang sama, iaitu walau sehebat mana pun seseorang, pastinya dia akan melakukan kesilapan juga. Contoh situasi peribahasa tadi, kita boleh cakap macam ni. Contohnya, Akmal ni seorang pelajar yang cemerlang. Setiap sem dia dapat dekan, tapi tengok-tengok baru-baru ni Akmal ni tak berjaya dapat dekan. So kita boleh cakap lah, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Maksudnya, sepandai-pandai Akmal dalam peperiksaan, tengok-tengok dia tak dapat dekan macam sebelum ni. So kita boleh pakai lah peribahasa sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Ataupun kita boleh pakai peribahasa bahasa Arab, likulli jawadin kabwatun. Okey, yang menariknya, dalam kedua-dua peribahasa tadi digunakan haiwan. Macam dalam peribahasa Melayu kita gunakan tupai, iaitu tupai ni adalah haiwan tempatan yang memang familiar dengan kita. Kalau kita tengok atas pokok ada tupai, kat tiang elektrik ada tupai, atas bumbung rumah kita pun ada tupai. Tapi kenapa orang Arab dia gunakan kuda? Dalam budaya Arab, kuda ni dianggap sebagai satu simbol yang tinggi, iaitu simbol kekuatan dan juga simbol kepahlawanan. Hatta dalam sirah Nabi pun, Nabi dan juga para sahabat menggunakan kuda ni sebagai satu alat bantu untuk berperang. Allah juga ada bersumpah menggunakan nama kuda dalam surah Al-Adiyat, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim wal 'adiyati dhabha, yang membawa maksud demi kuda perang yang berlari kencang dengan terenggah-enggah. Surah Al-Adiyat ayat 1. Okey, peribahasa kedua. Harapkan pegar, pegar makan padi. Peribahasa ni membawa maksud orang yang diamanahkan untuk satu amanah ni, tapi dialah yang khianat. Bagi peribahasa Arab, ada satu peribahasa Arab yang berkongsi maksud yang sama, iaitu bunyinya hamiha haramiha, yang membawa maksud penjaganya adalah pencurinya. Personally, saya memang suka sangat peribahasa ni, sebab dia punya bunyi tu memang sedap sangat kalau kita nak dengar. Okey, maksud peribahasa ni memang sama macam tadi. Orang yang diberi amanah, tapi dialah yang khianat. Untuk contoh situasi, kita boleh cakap macam ni. Contohnya, dalam satu persatuan, ada seorang bendahari, dia dituduh seleweng duit. So kita boleh cakap lah, harapkan pegar, pegar makan padi. Okey, untuk contoh kedua pula, dia macam ni. Dalam alam percintaan, kita duk rasa, oh, laki ni lah yang paling terbaik untuk kita. Kita duk rasa, oh, he's the one. Dia caring pasal kita, dia duk bagi nasihat macam-macam lah. Hujung-hujung dia tinggalkan kita, dia suka kat orang lain. So kita boleh juga cakap harapkan pegar, pegar makan padi, ataupun hamiha haramiha. Burung pegar ni, dia adalah satu burung yang memang makan padi. Rupa burung pegar ni, dia lebih besar sedikit daripada burung biasa. Lepas tu, dia punya rupa tu lebih kurang macam ayam hutan. Ceritanya, pada zaman dulu, masyarakat Melayu ni, mereka nak jaga tanaman padi mereka dengan menggunakan burung pegar ni lah, daripada ancaman burung-burung yang lain. Tapi
Tengok-tengok burung pegar inilah yang makan dan rosakkan tanaman padi mereka. So kat sini lah timbul peribahasa ni, harapkan pegar, pegar makan padi. So kesimpulannya bagi kedua-dua peribahasa ni, peribahasa Melayu ni lebih cenderung kepada haiwan dan persekitaran, iaitu burung dan tanaman padi. Manakala Arab pula lebih cenderung kepada sifat dan peranan manusia, iaitu penjaga dan pencuri. Aktafi bihadzal qadar. Cukup sampai setakat sini dulu. Kalau suka konten macam ni, boleh like, comment, share and subscribe. Kita jumpa lagi di next episode hanya di Al Mutahidah TV. Ila liqa.